Video ini ditujukan khas kepada anak muda yang berumur bawah 30 tahun. Tapi duit cepat habis. Mungkin bukan sebab gaji kecil, tapi sebab kurangnya ilmu kewangan. Jadi hari ini saya nak kongsikan 3 tips daripada Tuan Azizi Ali, iaitu mentor kewangan terkenal Malaysia. Pertama, mula menabung seawal mungkin. Simpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. Dan bila gaji naik, tingkatkan kepada 20%, 30% atau 50%. Kedua, perkuatkan ilmu kewangan. Baca satu buku tentang kewangan setiap bulan. Dan kalau boleh, tingkatkan jadi satu buku seminggu. Ketiga, lindungi nilai duit dengan emas. Alihkan sebahagian simpanan ke emas fizikal macam gold bar ataupun dinar sebab nilainya lebih stabil dan tahan inflasi. Nak belajar cara simpan emas dengan betul? Boleh tekan di bio TikTok saya ataupun di isi beg biru ataupun komen di ruangan komen. Bye bye. Assalamualaikum.